Hai semuanya, nama aku Muhammad Raid bin Muhammad Zamri. Aku berumur 18 tahun untuk tahun ni, 2025. Dan ini merupakan video pertama aku untuk episod Kumpul Bitcoin. So sebelum aku start video ni, aku nak cakap video ni bukan bertujuan financial advice. So sebelum korang beli sebarang coin ataupun terjun dalam dunia kripto ni, do your own research and analysis. So, kita start video ni. So, untuk pembelian Bitcoin, aku akan menggunakan exchange Luno. Okay. Ini aku tak kisah korang nak pakai exchange mana-mana boleh. Okay. Yang penting exchange tu boleh dipercayai dan boleh digunalah dekat Malaysia. Okay. So, kat sini dia keluar kripto-kripto asset yang lain. Okay. Kat sini korang boleh nampak. So, aku akan beli Bitcoin ni, kuantitinya RM100. Okay, so dekat aku punya wallet aku ada RM111. So, ya, macam aku cakap tadi, kita akan beli RM100 Bitcoin. So, first kali kita tekan Bitcoin ni. So, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. So, first kali kita tekan buy. Okay, kat sini dia akan tanya macam mana kita nak beli Bitcoin tu. Nak once off ke ataupun repeat buy lah. So once off ni macam kita manual sendiri beli lah maksudnya. So macam minggu ni aku beli, minggu depan lagi aku kena beli sendiri. Okay. So kalau untuk repeat buy ni macam dia pun still sendiri juga, tapi dia macam ada keluar notification lah. Macam dia akan bagi tahu minggu ni beli Bitcoin, minggu depan lagi beli Bitcoin, macam tu. Dia akan beri korang alarm lah untuk korang beli, ataupun kasih korang punya notification untuk korang beli Bitcoin. Okay. So aku akan pilih once off. So kat sini aku akan beli RM1 tadi. So kita tekan dan kita masukkan amount dia. Masukkan 100. Okay. Lepas masukkan amount tu, kita tekan next. So dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar by Bitcoin 0.002. So dia ada service charge. Okay. Service charge ni macam kasih reward kepada miner lah, miner Bitcoin. Okay. Dan bagi sedikit reward kepada Luno sebab dah menyediakan crypto asset ni. So kalau korang dah keluar macam ni, korang tekan confirm. Okay, so sebelum sah pembelian korang tu, dia akan minta korang punya Luno pin. Okay. So Luno pin ni korang kena ingat dan korang kena simpan sendiri lah. Korang tak boleh bagi tahu orang lain sebab benda ni macam safety reason lah. Okay. Benda ni penting sebab nak elak daripada penyalahgunaan akaun lah. Okay. Sebab orang suka-suka pakai kita punya akaun Luno beli kripto lain. Okay. Dan kita tak notice benda ni. So kalau kita ada pin ni, kita akan lebih selamat lah kiranya. So macam Luno tahu lah yang pembelian crypto asset ni engkau yang buat, pembelian Bitcoin ni aku yang buat, macam tu. Okay. So kat sini aku akan masuk aku punya pin dan aku akan blur. So kat sini aku dah beli Bitcoin sebanyak RM100. Kat sini kau boleh tengok. So tadi aku dah beli, cuma masa aku screen recorder, aku punya pembelian tu tak proceed lah. Tak tahu sebab apa. Sebab aku pun baru je tahu. Aku pun tak tahu macam mana benda ni boleh jadi. So tadi aku try tutup aku punya screen recorder dan aku try beli dan dapat, dan terus proceed kat sini. Bought Bitcoin 0.0020386 dengan harga RM1. Okay. So ya, macam aku cakap tadi, korang ikut step-step tu. Dan aku sarankan untuk yang pemula, please lah invest dekat Bitcoin je. Okay, invest dekat Bitcoin.
jangan invest dekat crypto asset yang lain. Sebab benda ni kalau Bitcoin pun dah volatile, altcoin yang lain lagi lah volatile, betul tak? Sebab korang kena tahu crypto market ni sehari tu boleh kena drawdown sebanyak 20%. Okay, so kalau korang tak sanggup untuk menampung kerugian ni, korang main aman lah, play safe lah maksudnya. Okay, sebab investment ni bertujuan untuk meningkatkan kekayaan, bukan untuk melumpuhkan kekayaan korang sendiri. Okay, so kalau korang invest sesuatu dan korang rugi, itu dah bercanggah dengan tujuan investment yang sebenarnya. Okay, so ya, sampai sini saja videonya. So aku harap korang boleh belajar sesuatu lah. Okay, dan ya, sebelum aku tutup video ni, ini bukan financial advice. Okay, so sebelum korang beli sebarang coin ataupun korang masuk crypto market, do your research and analysis. Okay, supaya korang boleh tampung kerugian korang sendiri lah. Okay, so yeah, thank you so much, dan see you on the next episode.